Mesti korang pernah dengar kan? Ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat dan juga total kolesterol. Apa benda tu? Jom Nida nak share dengan korang. High density lipoprotein ataupun kita panggil HDL dikenali juga sebagai kolesterol yang baik, bantu untuk remove segala kolesterol yang ada dalam salur darah kita. Low density lipoprotein ataupun LDL dikenali juga sebagai kolesterol jahat. Ia merupakan lipoprotein yang membawa kolesterol di dalam tubuh badan kita. Kalau tinggi akan menyebabkan plak terhasil di dalam salur darah kita. Kolesterol yang terakhir adalah triglycerides. Adalah lemak yang akan disimpan oleh badan untuk digunakan sebagai tenaga. Nak kawal kolesterol? Konsum psyllium husk soluble fiber ni setiap hari untuk bantu sistem pencernaan, kawal kolesterol dan gula serta relief masalah sembelit kita. Mana nak cari psyllium husk ni? Tak payah nak pening-peningkan kepala. Dalam Berry Detox ni dah ada semuanya. Amalkan satu seceh satu hari untuk kesihatan usus dan kawal kolesterol kita. Saya Nida Ibrahim, bekas jururawat anda. Moga bermanfaat.